Malaysia B19 berjaya melakar sejarah gemilang apabila mempamerkan aksi luar biasa membelasah Thailand dan layak ke separuh akhir Piala AFF B19 2026. Sejak whistle permulaan dibunyikan, Malaysia dilihat lebih agresif dan teratur dalam merangka serangan. Barisan pertahanan tampak kebal, manakala jentera serangan pula begitu tajam memanfaatkan setiap peluang yang terhidang. Thailand yang sering menjadi musuh tradisi dalam saingan serantau dilihat buntu menghadapi asakan bertubi-tubi daripada para pemain muda negara. Penyerang Malaysia akhirnya berjaya menjaringkan satu gol luar biasa ke gawang Thailand yang sekaligus membuat keputusan perlawanan memihak kepada Malaysia. Kemenangan ini bukan sahaja memastikan Malaysia layak secara gah ke pusingan separuh akhir, tetapi juga menghantar isyarat jelas bahawa Harimau Muda adalah antara pasukan pilihan untuk menjulang trofi kejuaraan edisi kali ini. Kini fokus utama skuad negara adalah untuk membuat persiapan rapi bagi menghadapi lawan di separuh akhir. Dengan semangat dan momentum kemenangan yang dibawa, harapan peminat bola sepak tanah air untuk melihat Harimau Muda melangkah ke perlawanan akhir dan merangkul kejuaraan semakin cerah.